Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey kelas, hari ini cikgu akan tayangkan audio. Okey, cuba dengar ini lagu apa. Kim Yong hilang tanpa jejak, mencari kumbang tiba-tiba lenyap. Farhani dan rakan berduka, mencari jawaban dalam keresahan jiwa. Tugas bermula mencari kumbang, walau dihina tetap teruskan. Rakan sejati bersama berdiri, mencari misteri takkan berhenti. Di dunia lain Farhani terperangkap dalam dimensi sesuatu yang pelik. Berjuang bersama di sisi kumbang untuk selamatkan semua tanpa gentar. Mereka temui rahasia tersembunyi, rumah usang langkah menuju mistik. Ternyata ada magma rahasia di sana. Kim Yong turut terperangkap bersama Maharaja tanduk tempat yang baru. Namun Farhani jatuh tak sadarkan diri, dibantu bara dan darah bintik. Mereka coba lari tiada yang terkendali. Di dunia lain Farhani terperangkap dalam dimensi sesuatu yang pelik. Berjuang bersama di sisi kumbang untuk selamatkan semua tanpa gentar. Devnath Wei terperangkap namun bertemu kembali dengan semangat. Pertarungan sengit harapan tak pudar, dengan racunan dosulfan kemenangan milik mereka. Di dunia lain Farhani terperangkap dalam dimensi sesuatu yang pelik. Berjuang bersama di sisi kumbang untuk selamatkan semua tanpa gentar. Kini puteri Koleoptera memerintah, Farhani terperangkap dalam dimensi sesuatu yang pelik. Berjuang bersama di sisi kumbang untuk selamatkan semua tanpa gentar. Kini puteri Koleoptera memerintah, segala pengorbanan dihargai dengan erat. Kami kembali ke dunia asal, namun rahasia kumbang tetap di dalam hati. Okey. Baiklah kelas. Okey murid, apa yang awak dengar tadi? Agak-agak awak boleh teka tak apa? Lirik apa tu? Kita nak belajar pasal apa? Saya rasa cikgu, saya boleh saya jawab cikgu? Boleh. Silakan Naim. Saya rasa ini pasal novel tapi saya tak ingat tajuk dia apa. Saya rasa tajuk dia ada meniti impian. Betul ke cikgu? Meniti impian. Kurang tepat Kamil, tapi terima kasih untuk cubaan itu. Okey, lain ada tak? Agak-agak yang tahu ni novel apa? Novel tu dah betul dah? Okey. Saya cikgu. Okey, Tak silakan. salah novel inilah yang sepatutnya kita belajar, novel tawanan Komander Caucasus. Saya tak tahu lah cikgu nak sebut macam Caucasus. Ya betul. Terima kasih. Okey, bagi tepukan ataupun emoji dekat dalam skrin. Okey, macam tu. Okey, betul novel Tawanan Komander Caucasus. Okey. Kita tengok lirik dia pula. Okey, saya seterusnya kita nak tengok lirik dia. Okey dah. Okey, kita teruskan. Okey, untuk lirik lagu ni boleh tak? Okey, naik kat atas.
Saya nak, okey, untuk ayat pertama tu, saya nak seorang baca dengan jelas dan betul. Okey, rangkap dengan rangkap, okey. Boleh kita mulakan dengan Wani dulu. Tapi saya nak nada dia, nada gembira. Baca dengan nada yang gembira. Untuk satu rangkap tu. Saya mula cikgu. Rangkap Satu. Kimia hilang tanpa jejak. Mencari kumbang tiba-tiba lenyap. Nurhani dan Rohkan berduka. Mencari jawapan dalam keresahan jiwa. Okey, terima kasih. Okey, untuk pra-chorus pula. Boleh Naim kita teruskan dengan nada sedih. Bagi saya macam mana nada sedih yang awak boleh buat. Okey cikgu, kejap Tugas bermula mencari kumbang. Walau dihina, tetap teruskan. Rakan sejati bersama berdiri mencari misteri. Takkan berhenti. Okey, bagus. Nampak sedihnya tu kan? Gembira nampak gembira dia, sedih nampak sedih dia. Kita boleh bezakan kan? Dia punya apa? Kita panggil tu kelas. Emosi cikgu, emosi. Ya, betul. Emosi emosi sedih, emosi gembira. Okey, untuk chorus pula. Siapa nak cuba lagi? Saya nak nada marah. Last. Saya cuba cikgu. Okey, boleh Wani. Silakan. Di dunia lain, Fahani terperangkap dalam dimensi sesuatu yang pelik. Berjuang bersama di sisi kumbang untuk selamatkan semua tanpa gentar. Okey Wani, bagus. Tapi itu marah ke awak takut tu? Awak kat mana Wani? Okey ke tu? Okey cikgu, saya cuba cikgu kan. Okey, cuba. Okey, bagus. Terima kasih nak cuba. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, mari kita pergi ke sinopsis, okey? Okey. Apa itu sinopsis? Okey. Sinopsis merupakan ringkasan atau gambaran keseluruhan mengenai sesuatu karya seperti novel, cerpen, drama, filem atau artikel. Sinopsis biasanya mengandungi idea utama, jalan cerita secara ringkas, watak-watak utama serta konflik atau peristiwa penting dalam sesuatu karya tanpa menceritakan keseluruhan butiran secara mendalam. Okey, murid-murid, faham tak apa itu sinopsis sebelum kita mulakan sinopsis novel ini? Sinopsis ni macam ni cikgu, macam kita baca separuh-separuh cikgu Baca separuh-separuh? Bukan baca separuh-separuh. Dia gambaran keseluruhan macam saya cakap tadi. Maksudnya keseluruhan cerita tu tapi kita ringkaskan menjadi sinopsis. Pendek tapi ringkas dan padat. Dia tidak details. Oh, maksudnya cikgu daripada yang tebal-tebal beratus-ratus muka surat tu kita jadikan dia macam 3 muka surat je macam tu. Ya, betul. Benar sekali. Pandai. Okey, faham kelas? Dia sinopsis? Faham cikgu? Okey. Kita pergi seterusnya. Okey. Saya perlukan sukarela, siapa yang nak sukarela membaca novel ini. Sinopsis novel ini. Saya cikgu, saya nak cuba. Okey, cuba baca dengan nada yang
perlahan dan bacaan yang betul lah jelas. Okey, baik. Novel Tawanan Komander Kaukasus karya Ruzaini Yahya mengisahkan kegigihan sekumpulan remaja dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Cerita bermula apabila warga sekolah menengah Seri Kencana dan penduduk kampung dikejutkan dengan kehilangan Kim Yong, seorang pelajar yang kali terakhir dilihat mencari kumbang di pinggir hutan. Okey. Lagi ke cikgu? Okey, kita tengok slide yang tadi balik. Tak payah. Okay, saya nak tanya awak. Apa itu maksud tawanan? Tawanan, saya rasa saya pernah dengar. Tawanan maksudnya dia ni, dia tak boleh lari daripada seseorang. Kena ikat ya, cikgu. Ya betul, dia telah ditawankan, betul tak? Dia telah macam dia telah ditangkap dan dia ditempatkan di sesuatu tempat. Dia tak boleh berhubung lah dengan sesiapa, betul eh? Betul cikgu. Okey kelas, okey Okey, jadi sekarang ni novel ini dia cerita pasal tawanan Komander Kaukasus kan? Okey, apa itu komander? Anda nak cuba? Komander ni saya cikgu, saya cuba Ya. Komander ni macam ketua kan? Ketua, kalau macam yang saya tahu kalau askar, komander ni ketua untuk setengah unit macam tu lah. Ya, komander. Okey, komander tu apa? Okey. Dia merupakan apa? Pangkat yang terdapat dalam perkhidmatan lah. Suatu jawatan kan. Maksudnya dia berpangkat lah. Orang yang berpangkat. Okey. Okey, lepas tu kasus ni apa pula kelas? Kasus. Apa tahu kasus? Macam nama je cikgu. Ya ke nama? Nama kan? Kalau nama apa? Nama apa kalau siapa boleh cuba teka? Kalau ikutkan saya cikgu. Kalau ikutkan lirik yang cikgu bagi tadi, yang saya faham lah Kaukasus ni nama kumbang. Nama apa? Nama kerajaan. Nama kerajaan kan? Betul kan? Okey, nama kerajaan yang ada dekat luar negara sebenarnya. Tapi telah dalam novel ni telah digunakan kasus ni sebagai nama kumbang. Okey? Maksudnya sekarang ni kita cerita pasal keseluruhan cerita kita ni fiction ke atau bukan fiction kelas? Macam mana cikgu? Cerita novel kita ni adalah cerita fiction atau bukan fiction? Saya rasa bukan fiction cikgu. Saya rasa lah. Bukan fiction ke? Apa maksud bukan fiction kelas? Lupa lah cikgu. Apa? Lupa? Tak tahulah cikgu. Dah lupa. Okey, bukan fiction Okey. Sebenarnya novel ni adalah apa? Berbentuk fiction lah. Sebab dia apa? Dia macam dongeng kan? Faham tak? Yalah, mana ada kumbang yang ada kerajaan kumbang, betul tak? Ini adalah apa? Novel rekaan lah maksudnya. Fiction lah. Cerita yang dongeng. Okay, faham kelas? Kalau bukan fiction tu macam mana pula? Dokumentari cikgu, betul tak? Ya betul. Benda yang ilmiah lah. Yang fakta. Yang sahih. Akademik. Okay, lebih kepada akademik. Okay. Okay, seterusnya. Kumbang. Siapa pernah tengok kumbang? Siapa sekejap? Pernah cikgu. Kumbang kat mana awak jumpa? Dekat dalam rumah ke? Dekat dalam rumah. Apa? Yang dekat dalam rumah je cikgu, kumbang. Ya. Betul ke itu kumbang ke atau ladybird tu yang awak jumpa? Oh, lain cikgu Lain. Ladybird tu yang merah.
merah hitam tu kan. Yang comel macam comel je tu kan. Oh, okey. Ni kumbang hitam. Naim pernah jumpa Naim? Ada cikgu, saya tengok ada dia dalam tandas selalu banyak kumbang ni. Lepas tu kalau saya masuk je tandas tu, time-time tu lah dia nak terbang cikgu. Takut saya, menjerit-jerit saya cikgu. Ya kan, betul lah tu. Dia selalu duduk kat dalam tandas, selalulah tu. Okey, seterusnya, okey. Kita tengok balik sinopsis. Okey Wani, boleh bacakan dengan menggunakan bahasa baku yang betul. Okey cikgu, sinopsis ni Ya. Farhani dan rakan-rakannya, Chiame, Mira, Haikal, Devnat dan Wei bersimpati atas kehilangan tersebut dan menziarahi ibu Kim Yong iaitu Puan Lee yang sangat sedih atas kehilangan anak tunggalnya. Seminggu selepas itu, Cikgu Salimah yang merupakan guru sains mereka memberi tugasan kepada murid-muridnya untuk mencari serangga bagi projek Zoom ini. Okey. Berdasarkan apa yang Wani cakap ni, yang Wani terangkan tadi, apa yang awak faham Kamil? Kamil? Ya cikgu. Saya rasa ni lah cikgu. Cerita dia tentang ni. Tentang ada seorang budak lelaki nama dia Kim Yong. Dia suka cari kumbang. Lepas tu dia hilang. Lepas dia hilang tu dia pun lepas tu orang cari dia lah. Salah satunya yang termasuk dia lepas tu Farhani ni dengan kawan-kawan dia dalam masa yang sama pergi cari kumbang jugalah. Lepas tu Farhani ni dia termasuk dalam kerajaan kumbang cikgu. Tiba-tiba dia pergi tempat lain. Okey. Kita tak sampai lagi dekat yang dah masuk tu dulu Farhan. Yang dah masuk dekat kerajaan kumbang tu lagi Naim. Tapi awak dah advance. Okay. Terima kasih. Okey, bagus. Maksudnya mesti awak dah baca dulu kan novel ni? Hari yang saya dapat daripada SPBT tu cikgu, terus saya habiskan malam tu. Bagusnya. Inilah pelajar yang kita mahukan. Okey, kita teruskan. Okey, sambung. Okey, saya sambung ya. Okey. Kemudian Farhani tiba lebih awal di dusun datuknya untuk mencari kumbang. Okey, ketika menunggu Cemeh dan Mira yang tiba lewat, Farhani menjumpai sebuah rumah usang dan memasuki ruang bawah tanahnya yang membawanya ke dimensi kerajaan kumbang. Yang Naim cakap tadi itulah. Okey, di sana dia bertemu dengan Bara, seekor kumbang yang baik hati dan mengetahui bahawa Kim Yong telah ditawan oleh Komander Caucasus, pemerintah zalim kerajaan kumbang. Nampak tak? Kumbang pun ada kerajaan kan? Okey, seterusnya. Okey, saya dah penat nak baca. Okey, kita baca sama-sama boleh kelas? Boleh. Boleh cikgu. Sama menggunakan bahasa baku ya. Okey, 1, 2 mula. Farhani berusaha membebaskan Kim Yong dan rakan-rakannya yang lain yang turut ditawan. Dengan bantuan bara dan darah merah, seekor kumbang lain yang berani, mereka merancang untuk menggulingkan Komander Caucasus dan membebaskan Puteri Coleoptera, pewaris sah tahta kerajaan kumbang. Okey, sambung lagi. Next. Okey. Mana Wani ni? Baca sama-sama Wani. Okey. Ya, okey. 1, 2 mula, sambung.
Setelah Melalui melalui pelbagai cabaran dan pertempuran, mereka berjaya mengalahkan Komander Kaukasus. Puteri Coleoptera ditabalkan sebagai pemerintah baharu dan sebagai tanda terima kasih, beliau menghadiahkan Farhani dan rakan-rakannya lambang kebesaran Kerajaan Kumbang. Mereka dibenarkan kembali ke dunia manusia, namun mendapati diri mereka halimunan dan tidak dapat dilihat oleh keluarga masing-masing. Okey, bagus. Okey. Lagi, kita teruskan lagi. Okey, saya baca dulu Okey, mereka kembali ke dimensi kerajaan Kumbang untuk mencari penyelesaian. Dengan bantuan bara, mereka meminum serum khas yang mengembalikan mereka ke bentuk asal. Akhirnya mereka pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat dan pengalaman mereka menjadi liputan meluas media. Okey, seterusnya. Okey, balik kepada sinopsis. Okey kelas, secara rumusannya dapat dilihat sinopsis tawanan Komander Kaukasus ni. Apa yang awak faham? Ada sesiapa yang boleh bagi saya rumusan mengenai sinopsis ini? Sebenarnya sinopsis ni cerita pasal apa ni? Macam Naim cakap tadi dah betul lah. Okay, cuba sambung sikit. Cerita dia lebih kepada persahabatan yang mereka saling tolong menolong. Maksudnya Farhani dia cari Kim Yong. Kim Yong tu berbangsa Cina, tetapi Farhani tetap membantu rakannya untuk kembali ke pangkuan keluarga. Ya betul. Kemudian dia pula hilang kan, Farhani pula hilang. Lepas tu dia hilang dan berjumpa di satu tempat di mana sebenarnya Farhani yang dikurung, tapi bila pergi ke tempat tu Kim Yong pun ada. Jadi mereka sama-sama bekerjasama lah untuk keluar dari kerajaan Kumbang. Ya betul. Yang mana mereka jadi halimunan kan, semua tak nampak dia, padahal dia ada kat bawah tu je. Ya betul. Okey, jadi awak rasa cerita ni macam mana? Apa yang awak rasa cerita ni? Cerita macam mana? Macam dongeng ke? Cerita yang cerita fantasi tu. Fantasi ya? Dia terlalu jauh kan? Dia cerita pasal kumbang yang boleh bercakap tu. Betul, kalau ikutkan boleh ke kumbang bercakap kan, betul tak? Ke ada antara kamu yang boleh dengar apa binatang bercakap? Azwani kata dia boleh dengar semut cakap cikgu. Tak Azwani. Tak ada cikgu, tak ada. Awak jangan tanya saya. Maksudnya awak boleh beramal. Cikgu, saya ada soalan. Maksudnya
dalam novel ni Ha. Farhani tu boleh berkomunikasi dengan kumbang, kerajaan kumbang tu cikgu? Macam mana? Semula, sorry, maaf. Maksudnya dalam novel ni dia cerita pasal kerajaan kumbang kan. Ya, Farhani betul. tu boleh berkomunikasi dengan kerajaan, rakyat-rakyat kerajaan kumbang macam tu? Apabila dia dah masuk dalam kerajaan tu, automatik dia boleh bercakap, berbahasa. Okay. Seperti normal. Kerajaan kumbang pun boleh cakap bahasa Melayu tiba-tiba kan. Boleh faham. Mereka berinteraksi antara mereka. Dan menumpaskan siapa? Itulah Komander Kaskus tu kan yang dikata apa? Sangat kejam kan? Ya. Okay. Baiklah, okay kelas. Okay, untuk tema ni. Okay, kita pergi kepada tema. Apa tema sinopsis ni? Okay, kita pergi ke slide tema. Okay, tema dia yang kita dapat lihat apa? Okay, novel ini menekankan tema kegigihan remaja. Sabar. Kegigihan remaja, nanti dulu. Naik atas dulu. Okay, kegigihan remaja dalam menghadapi cabaran. Yang pertama, cabaran kan? Betul tak cabaran? Sebab apa cabaran? Kita cakap cabaran. Sebab dia kena lawan kumbang. Ya, betul. Dia kena masuk pula kerajaan kumbang. Dah. Kenapa kan dah ada kerajaan kumbang pula? Kerajaan yang sedia ada pun tak terini lagi kan. Okay. Serta nilai persahabatan, keberanian dan kerjasama tanpa mengira latar belakang kaum atau agama. Jadinya di sini kita lihat adanya perpaduan kan. Yang perpaduan yang sangat erat, yang kutuh. Erat. Ya, walaupun dia lain agama, budaya, etnik, tapi apabila mereka berada dalam kesusahan, mereka bantu kan sama-sama. Tak kira lah awak tu daripada mana. Daripada agama yang berbeza, yang beza. Okay. Seterusnya, saya nak cuba sikit kefahaman masing-masing. Okay. Jadi, saya baru je cakap tadi, kalau tak ingat, tak tahulah. Okay. Apa tema novel ini? Okay, sila type di dalam skrin. Jangan tengok apa yang saya dah cakap tadi apa yang awak ingat lah. Okay, awak cuba type. Semua boleh cuba. Okay, cuba masukkan dalam setiap kotak. Siapa nak cuba dulu tu? Saya isi dulu cikgu yang atas. Okay, boleh. Okay. Awak isi kotak nombor 1, nombor 2. Lepas serta tu, kotak nombor 2, 3, 4, 5. Wani tolong isikan kotak nombor 3, 4, 5. Okay, cikgu saya dah siap cikgu. Okay. Wani, sila sambung kotak yang ketiga, 4 dan 5. Cikgu, saya tak boleh edit lah. Okay, saya editkan untuk awak. Awak boleh cakap. Atau Okay, serta kejap. Tema kegigihan remaja dan menghadapi cabaran serta saling menghormati. Saling menghormati. Itu jawapan awak? Saling menghormati. Serta saling menghormati lagi. Menghormati. Dan tolong menolong. Tolong menolong. Dan apa? Dan menjaga hubungan persahabatan. Okay, menjaga hubungan persahabatan.
Okey. Okey, betul ke jawapan awak buat ni? Okey. Mari kita tengok ke slide sebelah. Okey, slide yang sebelum ni. Apa itu tema dia? Kegigihan seorang remaja. Seorang remaja saja ke yang gigih kelas? Tengok tu. Kegigihan apa? Ramai cikgu, ramai. Remaja dia ramai. Dia ramai kan? So remaja saja. Dia bukan seorang. Remaja saja. Dalam menghadapi cabaran. Betul ke tak cabaran tu? Dalam menghadapi betul. cabaran. Betul. Okey, betul. Nilai apa? Saling menghormati. Betul ke tak? Boleh lah cikgu, ada sikit-sikit. Boleh lah, tapi apa yang sebenar apa? Persahabatan. Yang pertama persahabatan, kedua apa? Keberanian dan kerjasama. Okey? Itu adalah jawapan yang tepat. Okey, jadi saling menghormati, tolong menolong ni boleh lah kan? Boleh, tapi awak kena sesuaikan dengan tema yang sebenar. Okey, sekian sahaja daripada saya. Akan disambung oleh Cikgu Naim pula, okey? Kelas. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, tak apa. Hari ni tadi kita dah belajar sinopsis kan? Okey, lepas ni kita nak tengok lebih fokus. Kita nak fokus pada bab 1 sampai bab 4 saja dulu Bab 1 sampai bab Cikgu tak nampak muka cikgu. Muka pula tak nampak. Mungkin saya terlalu handsome hari ni lah saya rasa. Aduh. Nampak tak muka cikgu? Tak nampak cikgu, handsome sangat. Nampak cikgu. Tak ada keluar tak apalah, kita teruskan dulu nanti dia keluar, tiba-tiba nanti dia keluar Okey. Okey, lepas tu kita nak fokus sikit kali ini untuk bab 1 sampai bab 4. Okey, bab 1 sampai bab berapa? 4. Bab 1 sampai bab 4. Bagus. Okey, baik, kita teruskan. Okey, cuba kamu tengok ni. Ini yang ini babak demi babak lah. Ini babak yang pertama sekali. Okey. Cikgu akan bacakan dulu. Tengok tu. Pagi itu, Kim Yong keluar dari rumah dengan beg galasnya. Dia sangat teruja untuk mencari kumbang di pinggir hutan. Siapa dalam babak ni ada watak apa? Kim Jong. Kim Yong. Okey, baik. Azira, boleh awak bacakan komik yang kedua ni? Boleh cikgu. Okay. Namun apabila waktu sekolah bermula, Kim Yong tidak muncul. Seluruh sekolah mula panik ke panik cikgu? Kita guna vokal panik. Panik. Okey. Okey. Baik. Terima kasih Azira. Okey. So Kim Yong tu dia tak datang sekolah kan. Dia tiba-tiba hilang. Dia cari kumbang, lepas tu dia hilang kan. Okey, Hazwani, cuba awak baca pula yang ni. Okey. Farhani dan rakan-rakannya bersedih. Mereka pun bersepakat untuk menziarahi ibu Kim Yong, iaitu Puan Lee. Okey, baik. Ada 3 watak dalam babak tu tadi. Okey. So apa watak yang ada Azwani? Farhani, Azira dan Ayam. Puan Lee. Ayam. 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 Ayam yang menarik je. Ayam tu dia watak sampingan je Azira. Dia tak masuk pun dalam cerita ni Azira. Ayam ni lapar sangat ni Azira ni. Tak apa. Nanti suruh mak masakkan ayam panggang Sedap cikgu. Okey, baik Azwani, tadi awak ada sebut tadi 3 orang tadi apa Azwani? Farhani, rakan dia Syamil tu dan ibu Kim Yong, iaitu Puan Lee. Okey, Puan Lee. Okey, yang ni
Nampak tak saya tunjuk ni? Cikgu, saya nak tanya soalan boleh tak Ya, cikgu? ya, boleh. Dia cakap Farhani dan rakan-rakannya kan. Rakan-rakannya tu bukan banyak ke cikgu? Bukan ramai ke cikgu? Tapi ada seorang je kan. Dia ada seorang lagi, Mira nama dia. Tapi dia tak dalam ni, masuk. Dia tengah kejar ayam tu kot. Dia tengah kejar ayam, dia tengah main kucing tu. Ya, dia tak nampak. Yelah ya. Okay. Okey, baik. Kita teruskan Okey, yang ni dalam watak yang lain. Yang ni cerita tu dah habis Cerita Kim Yong tu dah selesai. Okey, lepas tu kita tengok yang ini pula. Yang ini. Okey, yang ni. Azira, cuba baca. Okay. Di dalam kelas, Cikgu Salimah memberi arahan kepada murid-murid tentang projek serangga. Okey, baik. Siapa Azira? Dalam ni ada siapa pula ni? Ada watak apa pula ni? Ada seorang perempuan yang cantik di dalam kelas tu. Cikgu Salimah. Cikgu Salimah. Okey bagus. Okey lah, kita teruskan. Ni baru keluar Mira tu. Tengok Mira tu kan budak-budak sikit. Tu yang dia main kucing tadi. Okey, Azwani. Okey, cuba baca. Okay, Farhani, Mira dan Jamil bersepakat untuk mencari kumbang di dusun Datuk Farhani. Dia dah dapat Dia dah dapat tugasan tadi daripada Cikgu Salimah. Lepas tu mereka pun nak pergi cari kumbang. Okey. So apa pada pendapat kamu lah Azwani? So mereka bertiga ni mereka ada sifat apa tu? Kerjasama. Baguslah. Okey, bagus. Nanti claim dengan saya ni gula-gula Boleh cikgu. Cikgu kejap. Sabar cikgu. Jangan tinggal lagi cikgu. Saya ada soalan. Kenapa? Diorang sebaya kan cikgu kan? Kenapa Mira tu kecil sangat cikgu? Dia memang macam tu lah. Kalau kamu tengok kawan-kawan kamu dekat dalam kelas ni pun kan ada macam tu juga kan. Mereka ni umur 13 tahun. Jadi ada yang dia dah matang, ada yang belum. Macam tu lah. Okey lah. Okay. Kenapa Azira nak gula-gula juga ke? Nak lah cikgu. Okay. Kamu jawab soalan dulu nanti saya bagi Okey cikgu. Saya tak nak gula. Saya nak jajan. Tak apalah, nanti saya bagi ayam panggang kat kamu. Okey cikgu. Okey, kita masuk kepada ni, kita panggil key lah, apa nama, babak yang mengubah keseluruhan cerita Okey, Azira cuba baca. Farhani tiba lebih awal dan mula mencari kumbang di dusun datuknya. Dalam pencariannya, dia terjumpa sebuah rumah usang yang misteri. Okey, Azira, cuba baca dengan penuh gaya suspense sikit. Suspense juga. Suspense tu apa cikgu? Gaya suspense tu apa cikgu? Boleh tak? Itu dia berdebar-debar. Berdebar-debar. Farhani tiba lebih awal dan mula mencari kumbang di dusun datuknya. Dalam pencariannya, dia terjumpa sebuah rumah usang yang misteri. Okay. Saya tak rasa berdebar-debar lah Azira. Cikgu, mungkin Azwani pandai cikgu. Cuba Azwani dah cikgu. Azwani nak cuba. Azwani nak tolong Azira tak? Cuba. Saya tak pandai sangat cikgu. Saya cuba Cuba je lah. Farhani tiba lebih awal dan mencari dalam pencariannya. Dia terjumpa sebuah rumah usang yang misteri. Bagus Azwani. Azwani dia berlakon cikgu. Azwani, nanti awak bagi nama awak kat saya dengan IC saya. Saya nak suruh awak masuk pertandingan drama. Saya kebetulan ketua panitia suruh saya jadi jurulatih. Saya nak ambil awak Awak jangan masuk. Awak jangan masuk yang lain tau. Boleh cikgu. Awak jangan masuk pertandingan lain. Kalau cikgu lain cakap. Saya ada satu request. Ya, Azira. Cikgu, cuba cikgu buat cikgu suspend tu cikgu. Saya cikgu. Kamu lah. Cuba lah. Saya nak dengar cikgu. Ajar kami. Satu lagi suspend. Okey. Yang ni saya cuba Dengan berhati-hati, Farhani masuk ke dalam rumah itu.
Tung tung tung. Dan dia menemui tangga menuju ke ruang bawah tanah. Jeng jeng jeng. Oh. Ah, Oh macam tu je kan. Okey. dia kena ada bunyi tu, bunyi Dia kena ada tambahan tu. ceng kan. Okey, baik. Ni dia dah masuk kan. Okay, yang ni Farhani dah masuk dalam bawah tanah, okay. Okay, lepas tu di luar dusun, di luar tu, okay, ada Mira dengan Syamil. Dia baru sampai, dia orang lambat sampai Mira dan Syamil tiba di dusun, tetapi Farhani dia ada di situ Farhani dah hilang lah, kan. Okay, kita tengok. So, apa yang jadi seterusnya, okay. Sila bacakan Azira. Mereka segera ke rumah Farhani dan memberitahu ibunya bahawa Farhani hilang. Puan Asma cemas dan segera menghubungi polis serta ahli keluarga untuk mencari Farhani. Bagus, okay. So, so bila habislah bab 1 sampai bab 4, okay. Baik, secara keseluruhannya yang ni pada babak permulaan lah, dia menyentuh beberapa watak yang dah dimunculkan dalam ni So dalam bab 1 sampai bab 4 ni, watak kumbang-kumbang tu dia belum ada lagi, okay. So apa watak yang ada dalam bab 1 sampai bab 4 ni? Bagi satu, siapa nak jawab? Farhani cikgu. Farhani. Mira yang comel. Mira macam Azira lagi Cikgu, lagi. Ayam tak ada. Ayam tak masuk. Ni yang kawan dia yang berbangsa Cina ni, siapa nama dia? Swimming. Azira. Syah Syuting. Jamil. Mak Farhani ni nama dia siapa? Siapa tadi ya? Ada dekat Azira. Cuba kamu baca dulu sebelum jawab. Puan Asma cikgu. Bagus. Bolehlah saya bagi gula-gula. Betul lah juga jawab Okay, baik. Kat sini kita ada watak 1 Kim Yong. Okay. So, watak kita ada, watak apa beza watak dan perwatakan? Watak adalah nama dia kan. Kim Yong. Dia punya sifat. Okay. Baik, kita tengok watak 1 Kim Yong. Okay. Cuba kamu editkan, okay, dekat situ. Okay. So, Kim Yong seorang yang dia ni seorang yang apa? Seorang stupidity. Banyak sangat tengok YouTube, tengok TikTok ni. Ya ke dia teliti ni? Cuba kamu tulis. Tulis tak? Azira tulis? Azwani tu cuba tulis. Cuba tulis. Tak edit cikgu, tapi yang saya tahu dia kelas pada kan. Itulah dia tak masuk ke dalam keadaan. Tak apa. Kita tengok jawapan Azira dulu. Azira tengah edit ke tu? Sekejap. Ya cikgu. Okay. Yang apa yang saya tak tahu cikgu, saya cuba cikgu. Maaf salah cikgu. Okay, seorang yang berani, kenapa? Okey, dah? Dah. Okey, kerana seorang yang berani kerana apa tu? Kerana apa tu? Lah orangnya. Dia Lah orangnya. Okey. Itu betul lah tu sebab dia berani lah. Okey, berani. Tapi kenapa tu sebenarnya Hazwani boleh tolong? Kenapa dia ni dikatakan sebagai seorang yang berani? Mari saya typekan. Apa dia? Sebab dia masuk hutan sendiri. Masuk hutan
Seorang diri. Dia masuk hutan seorang diri. Kalau dia berani, boleh ke dia masuk hutan seorang diri? Tak boleh. Tak boleh. Okey, itulah dia. Cikgu tu kerana dia seorang diri. Ada dia cikgu. Dia seorang diri kerana dia masuk ke hutan. Nazira tolong betulkan boleh? Okey boleh. Kerana dia apa cikgu? Kerana dia apa dia Azwani tadi? Berani kerana masuk hutan seorang diri. Okey dah cikgu. Terima kasih Wani. Terima kasih Wani. Hari ni rajin dia hari ni Saya pun sudah habis baca separuh novel ni. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, sekarang ni Kim Yong kita dah dapat. Ada tak watak lain untuk Kim Yong ni? Maafkan saya, perwatakan lain untuk Kim Yong ni. Ada tak? Selain dia berani, apa lagi? Dia watak cikgu. Perwatakan. Nama dia watak perwatakan ni. Dia seorang anak yang manja tak cikgu? Dia anak manja. Kalau anak manja dia tak beranilah masuk dalam hutan tu. Kan? Betul tak? Ya betul cikgu. Apa agak-agaknya? Anak manja tu dia punya lawan dia apa? Keras kepala cikgu yang saya cakap tadi. Okey, Zita tolong letak satu lagi tak situ? Seorang yang dia seorang keras kepala kerana apa tu? Tanya Azwani. Sama macam tadi yang berani. Keras kepala kerana masuk juga hutan walaupun dia berani masuk bahaya. Hutan seorang diri. Masuk ke hutan ke dalam hutan? Masuk ke dalam hutan. Satu lagi cikgu saya nak tambah. Dia juga seorang yang saya baca dia tak suka bergaul belakang sekitarnya. Betul lah tu. Okay, dia juga seorang yang dia suka berseorangan Kita panggil apa cikgu? Kalau zaman sekarang kita panggil introvert. Kalau orang dulu dia panggil dalam bahasa Melayu? Dia ada satu peribahasa dia sumbang. Kera. Okey. Dah tulis dah? Kita bagi tugasan menulis pada Azra, boleh? Boleh. Pagi rajin dia. Sejuk ibu kamu mengandung kamu dulu. Sejuk cikgu. Yang apa tadi cikgu? Azwani apa? Seorang yang apa tadi? Seorang sumbang. Kira sumbang boleh? Kerana tak dengar. Seorang yang kena sumbang boleh macam cikgu. Kenapa dia kena sumbang? Kerana tidak mahu bergaul Bercampur dengan kawan. Kerana tidak mahu bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Kejap. Cikgu suara tak okey cikgu. Kenapa tak boleh ni cikgu? Kejap Okey, tak apa. Ni saya edit. Okey. Okey, dah. Begitu. Okey, baik. Okey. Kita teruskan dengan watak yang nombor 2. Cikgu Salimah. Cantik tak Cikgu Salimah ni? Cantik. Dia Cikgu Salimah ni baru posting dekat sekolah tu. Kenapa kaki dia macam tu? Style ke? Okey. Okey, dia seorang yang apa ni?
Cikgu Salimah tadi dia bagi kerja kan dekat kat murid-murid dia kan. Menunjukkan dia seorang yang apa? Bertanggungjawab. Seorang yang bertanggungjawab. Kenapa? Seorang yang bertanggungjawab. Kenapa? Tadi. Bertanggungjawab kerana dia menjalankan amanah yang diberikan. Menjalankan amanah yang diberikan, mengajar kan. Mengajar tu dia punya amanah, okey. Kerana dia menjalankan function Azira. Tiba dia jadi function hari ni. Okey. Okey. Saya nak ayam panggang. Cikgu dah janji dengan saya ayam panggang. Cari ayam panggang. Tak apa, nanti saya sembelih sendiri ayam tu bagi kat kamu Okey, baik. Seterusnya. Okey, ada lagi tak? Kalau kamu perasan Cikgu Salimah ni, apa lagi dia punya perwatakan dia? Ada lagi tak? Cuba fikir. Penyayang. Penyayang. Kenapa penyayang Dia risau tentang nyong. Sebab ni dia membaca lebih daripada apa yang kita tengok dekat komputer kan. Betul lah Wan ni. Boleh tak baca lagi gambarnya cikgu. Kalau macam tu saya bagi kepala ayam je lah kat awak. Tak boleh makan kepala ayam cikgu. Okey, tak apa Azira. Kalau kamu nak juga ayam panggang tu, kamu tolong tulis satu lagi tu. Macam mana? Apa tadi? Baik semula. Cikgu Salimah juga seorang yang penyayang. Penyayang Kerana cikgu, betul ke dia penyayang macam ni? Penyayang tu N dia tak penya. P-E-N-Y-A Y-A-N-G. Penyayang kerana apa? Kerana risau dengan kehilangan anak murid yang bernama Sinyong. Kerana apa? Risau Oh, risau. akan kehilangan anak murid Kehilangan anak muridnya, boleh? Betul. Okey, terima kasih Azira. Okey, ada sikit lagi ni. Ada dua lagi. Okey. Baik. Kali ni saya tak nak ni, saya nak buat dah bersedia ke semua tu? Masih lagi dengan cikgu ke? Masih lagi Tak. Okey. Masih. Azira, kalau jumpa depan-depan ni saya ketuk kepala kamu Azira. Nakal betul. Tapi tak apalah, dia rajin. Kan? Okey, baik. Tiga, Ciameh. Okey, jangan jawab dulu. Ni saya nak tengok siapa yang kena jawab. Okey? Cuba kamu tengok ni. Tengok ni. Ada keluar tak? Belum keluar, kejap, tunggu kejap. Ada keluar tak? Wow. Menariknya. Itik nama Azira ke Itik nama Hazwani yang menang? Yang menang kena jawab. Kenapa itik saya warna purple cikgu? Mana ada itik warna purple? Dia pelik pun. Okey, baik. Jom. Boleh tak sebut 1, 2 mula, boleh? Okey, cepat. Cepat. Apa tu? Sebutlah 1, 2 mula. Mula saya tekan start. 1, Okey, 2, 3, mula. Okey, tengok siapa menang. Ni Kak Zira sampai dulu. Oh, Hazwani sampai dulu. Kenapa saya cikgu? Saya baru nak mengalah. Kenapa itik Hazwani sampai dulu cikgu? Dah lah itik saya warna purple. Okey, Hazwani, sebabkan kamu dah menang, okey, jadi kamu yang kena jawab. Okey. Ni aku cikgu saya. Cuba. Jawab. Mana tadi hilang dah. Sekejap. Sebentar Daris. Okey. Ciameh.
Okey. Okey. Cuba jawab. Bagi tahu Azira type. Azira dia suka type ni. 2 ekor cikgu ayam panggang. Okay, 10 ekor saya boleh bagi. Okay, Azwani boleh jawab? Syamil Sorry. Ini perwatakan dia kerjasama. Dia risau kawan dia hilang. Dia risau. Orang yang sayang dia tu khawatir dan bimbang kehilangan rahsia. Okay, betul. Dia seorang yang penyayang. Okay, penyayang. Sebab dia risau akan rakan dia yang hilang. Okay, tak apa Azira. Tak payah edit. Kita nak sikit. Okay, kita pergi seterusnya pada watak utama. Tadi watak sampingan ni. Syamil watak sampingan, Cikgu Mah watak sampingan, Kim Yong watak sampingan. Siapa watak utama? Farwani. Fawarni? Farwani, bukan Farwani Kamu salah. Farhani. Farhani ni. Okey, baik. Siapa nak bagi tahu saya? Siapa nak bagi tahu cikgu? Dia ni Farhani ni seorang yang apa? Yang baik hati. Pula dekat mana? Dekat peristiwa mana yang kata dia baik hati ni? Dia melawat ibu tu. Siapa nama dia? Kim Yong. Dia Kim Yong. Dia baik hati kerana baik hati. Okey, baik hati kerana dia melawat ibu Kim Yong. Okey. Ya ke baik hati? Baik hati ke simpati lagi sesuai? Teliti. Prihatin. Bagus. Prihatin pun boleh. Prihatin ataupun simpati pun boleh. Prihatin. Simpati ke empati cikgu? Dia empati pun boleh juga, tapi dia lebih kepada simpati lah. Dia menunjukkan kesimpatian dia kepada ibu Kim Yong. Okey. Baik. Selain daripada dia ni prihatin lah, apa lagi yang kamu rasa? Dia masuk dalam rumah tu sorang-sorang. Dia apa tu? Azwani, Azira? Dia masuk dalam rumah tu sorang-sorang. Jadi dia seorang yang berani. Berani juga. Dia pun berani juga. Okey, kerana dia masuk mana? Dalam tanah. Kamu ingat ni dia tikus. Ke dalam bawah tanah maksud saya cikgu. Maaf, tinggal bawah tu. Rumah kosong rumah ditinggal Rumah usang. Rumah beraninya dia cikgu. Kenapa dia berani sangat cikgu? Azira, kalau kamu berani tak? Sorang-sorang masuk dalam rumah usang. Saya penakut sikit. Wani berani. Wani saya takut. Selalu Wani yang teman saya. Lah, hari tu saya dengar tu Wani dia pernah duduk dekat sekolah sorang-sorang sampai malam kan? Dia memang beranilah, dia lah orangnya cikgu. Okey, baik. So satu lagi ni saya last ni. Siapa? Apa lagi satu lagi? Saya nak ni. Berani, prihatin. Kenapa cikgu nak banyak-banyak cikgu? Watak utama. Last ni. Kita tengok siapa yang menang. Tengok. Azwani lagi menang.
Okey, baik. Dia Azuni last. Wah, Azwani. Jawablah. Saya cikgu. Cikgu. Seorang yang apa lagi? Dia seorang yang seorang yang ni last kali siapa? Saya tengok balik slide tadi boleh. Tu apa dia? Berani, lepas tu dia prihatin, satu lagi apa dia? Tanggungjawab. Betul jawab. Bertanggungjawab tu sebab dia melaksanakan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Salimah. Orang yang bertanggungjawab, kerana dia tugasan, melaksanakan tugasan yang diberikan. Okey, bagus. Okey, bagi tepukan kepada diri sendiri sebab dah berjaya jawab semua. Okey. Okey, baik. Kita itu saja untuk hari ini. Okey, kita teruskan dengan seorang lagi. Saya persilakan Cikgu Hazwani untuk terangkan seterusnya. Assalamualaikum. Tadi kamu semua dah dengar sesi pelajaran dengan Cikgu Azira dan Cikgu siapa? Orang lagi? Cikgu Naim. Cikgu Naim. Pelajaran pada hari ini dengan sekejap ya. Bunyi daripada siapa? Macam mana cikgu? Boleh ke dengar? Dengar, okey cikgu. Okey. Okey cikgu. Jadi cikgu akan sambung sesi pengajaran untuk hari ini. Tajuk novelnya apa? Ingat tak? Tajuk novelnya Tawanan Komander Kaukasus cikgu. Tawanan Komander Kaukasus. Okey. Jadi tadi Cikgu Azira dengan Cikgu Kamil dia lebih kepada aspek kemahiran baca. Okey, saya akan teruskan untuk aspek seni bahasa yang mana standard kandungannya 4.1 memahami dan mengapresiasikan karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Jadi dengan karya sastra tadi, kita akan tengok standard pembelajaran yang mana murid boleh memahami prosa dari aspek sinopsis seperti yang diterangkan Cikgu Azira, tema persoalan dari Cikgu Azira juga dan nilai pengajaran. Saya akan sambung. Watak-watakan sudah dijelaskan oleh Cikgu Naim tadi kan? Ingat tak? Tak? Betul cikgu. Okey. Jadi kita teruskan nilai dan pengajaran. Okey, boleh turun kepada slide. Okey, kita pergi kepada nilai dahulu. Okey, untuk nilai, cikgu terangkan sikit apa maksud nilai. Okey, nilai murni ataupun nilai ialah satu perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Biasanya nilai ni kita boleh tengok dari perwatakan seseorang. Sebab itu kalau mana-mana karya sastra sekalipun, kalau kita faham karya tu betul-betul, kita ingat nama watak dan perwatakan, kita akan tahu nilai dan pengajaran dalam novel tersebut. Betul tak? Okey, contoh tadi kan Cikgu Kamil bagi tahu apakah nilai, dia tanyakan apakah nilai pada watak Farhani. Jadi Azira dia jawab baik hati, Hazwani dia jawab tanggungjawab. Itu semuanya adalah nilai yang kita kaji dalam novel ini. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, jadi nilai pertama kita tengok itu nilai baik hati. Boleh saya dengar Naim baca? Farhani nilai baik hati. Farhani menghulurkan air minuman
yang diisi di dalam tempurung kelapa kepada Kim Yong yang dahaga dan keletihan selepas mereka tiba di sebuah hutan. Selepas melarikan diri bersama saudara dan dara bintik dari makmal rahsia dikuasai oleh komander Kaukasus dan tenteranya. Okay, baiklah. Terima kasih Naim. Jadi kita tengok nilai baik hati. Saya baca sekali lagi. Farhani menghulurkan air minuman yang diisi di dalam tempurung kelapa kepada Kim Yong. Kim apa? Kim Yong tu siapa? Azira? Kim Yong tu yang hilang tu cikgu. Kim Yong tu yang hilang. Maksudnya dekat sini Farhani dah jumpa Kim Yong. Mungkin Cikgu Naim tak sampai lagi bab ni kan. Saya dah teruskan tapi tak Sebab Cikgu apa. Naim buat bab 1 sampai 4 je cikgu. Ya betul. Tapi dari sinopsis daripada lagu, lirik lagu tadi kita dah tahu kan jalan ceritanya macam mana. Okay, Ya, jadi betul. Farhani ni berjumpa balik dengan Kim Yong pada satu tempat yang disembunyikan oleh kerajaan Kumbang. Betul, kerajaan Kumbang, bukan Spiderman, bukan kura-kura, kerajaan Kumbang. Okey, baiklah. Nilai yang kedua, Azira baca. Okey. Farhani menggunakan semburan endosulfan. Macam mana cikgu nak sebut dia? Endosulfan, betul? Endosulfan untuk menewaskan dara bintik dan pasukan tentera Kaukasus. Okey, betul. Yang kedua adalah nilai kebijaksanaan. Contoh peristiwanya ialah Farhani menggunakan semburan endosulfan untuk menewaskan dara bintik dan pasukan tentera Kaukasus. Jadi dekat sini kita dah boleh tengok dara bintik ni watak yang bagus ke ataupun watak yang tak bagus? Negatif cikgu, negatif. Watak antagonis. Negatif apa cikgu? antagonis. Antagonis. Betul ke cikgu antagonis dia? Macam mana? Betul ke dia watak antagonis cikgu? Ya betul, sebab dara bintik ni dia merupakan salah seorang lah kita panggil yang menyokong tentera Kaukasus ni melakukan kezaliman. Sebabnya fokus mereka ni mereka nak menawan dunia. Mereka nak mengalahkan kita ni manusia. Oh, dia nak ambil dunia kita ni cikgu. Ya, Azira kan tadi kan dah dipasang lagu. Jadi dari lirik tu kita tahu yang kerajaan Kumbang ni sememangnya sangat zalim dan mereka ingin menguasai dunia. Cikgu. Faham. Betul kan? Saya rasa betul. Naim dah habis baca. Betul tak Naim? Kalau betul, kalau cikgu salah betul kan? Kita nak test Naim ni ingat tak dalam cerita. Boleh ke Naim? Cikgu betul. Okay, betul macam tu je. Betul apa yang cikgu sebut tu. Saya dah baca dah. Jadi boleh Naim cerita tak macam mana tentang watak dara bintik? Dara bintik ni dia jahat cikgu. Dia Farhani jumpa dia. Ingatkan dia ni baik kan. Dia ni dia belut. Dia ni belut, dia pergi bagi tahu dengan komander Kaukasus dengan tentera dia. Lepas tu komander Kaukasus ni kejarlah Farhani dengan kawan-kawan dia. Betul tak cikgu? Betul sekali. Sebabnya Naim memang betul-betul dah khatam novel ni. Tahniah. Cikgu harap kamu jawab peperiksaan ujian nanti dengan tepat lah. Ya Naim? Okey, boleh pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada nilai yang ketiga. Boleh saya dengar siapa-siapa nak baca? Saya tak nak pilih, kena volunteer. Okey, boleh cikgu. Saya cuba cikgu.
Boleh? Nilai ketabahan. Mhm. Farhani tabah menghadapi saat-saat dia ditawan oleh Komander Kopassus dan pasukan tenteranya dengan menurut sahaja arahan kumbang-kumbang tersebut demi keselamatan nyawanya. Mhm. Okey, yang ketiga nilai ketabahan. Saya baca sekali lagi. Farhani tabah menghadapi saat-saat dia ditawan oleh Komander Kopassus dan pasukan tenteranya dengan menurut sahaja arahan kumbang-kumbang tersebut demi keselamatan nyawanya. Okey, cuba tengok betul-betul ayat tu. Sebab itu cikgu cakap kalau kamu kenal pasti watak, kita dah tahu perwatakan dia macam mana. Jadi secara tak langsungnya kamu dapat jawab kalau soalan exam, soalan ujian tanya tentang nilai. Betul tak? Betul. So, kalau contoh soalan ujian tu dia twist sikit apakah perwatakan oleh Farhani, kita boleh tulis perwatakannya seorang yang Tabah. Bah. seterusnya Naim boleh baca nilai yang keempat. Okey, boleh cikgu. Boleh? Farhani prihatin dan bersimpati terhadap Puan Lee yang bersedih atas kehilangan Kim Yong. Lalu datang menziarahinya bersama rakan-rakannya untuk memberikan sokongan moral. Okey, yang keempat nilai mana, peristiwa mana? Kita dapat lihat dari peristiwa Farhani itu prihatin dan bersimpati terhadap Puan Lee yang merupakan ibu kepada siapa? Ibu kepada Kim Yong. Yong. Ibu kepada Kim Yong yang bersedih atas kehilangan anaknya. Kim Yong ni merupakan satu-satu anak tunggal Puan Lee. Zira tahu ke? Tahu cikgu. Zira. Tadi ada cikgu siapa cakap tadi. Ya dia betul. anak Jadi Kim Yong ni anak tunggal. Jadi Puan ini sangat bersedih. Namun Farhani ni sangat prihatin. Dia pergi ziarah dekat rumahnya, ajak rakan-rakan lain bagi sokongan moral. Jadi menunjukkan Farhani ni mempunyai nilai yang Simpati. simpati, prihatin. Hati. Walaupun tahu Kim Yong tu berlainan Bangsa. bangsa. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya cikgu. Ya? Nak tanya boleh? Boleh Naim? Lepas ni kalau keluar soalan perwatakan tu kita bolehlah tulis Farhani seorang yang prihatin. Ya, betul. Nilai dengan perwatakan tu lebih kurang je lah. Dia seakan sama. Cuma kita tambah je perkataan dekat depan nilai prihatin. Kalau watak ke perwatakan, watak Farhani ni perwatakannya seorang yang keyword dia seorang yang prihatin, seorang yang tabah, seorang yang penyayang, seorang yang bertanggungjawab. Okey, macam tu. Boleh ke semua nak murid? Faham cikgu. Boleh. Teruskan kepada slide yang seterusnya boleh? Okey, nilai yang seterusnya nilai keberanian. Cikgu baca, okey. Minta maaf peristiwa yang mana menunjukkan dia seorang yang berani? Tadi dah buat kan perwatakan. Jadi Farhani ni berani masuk ke dalam hutan seorang diri untuk mencari kumbang dan memasuki sebuah rumah usang. Jadinya peristiwa kat sini dia masuk dalam hutan tu seorang diri sebab dia tak nak tunggu kawan-kawan dia. Jadi semasa perjalanan dia nampak rumah usang, dia tidak gentar untuk masuk ke rumah usang tu. Jadi di situlah terdapat pengarang menonjolkan nilai keberanian pada watak utama iaitu watak Farhani. Boleh semua? Faham cikgu. Jadi cikgu teruskan dengan nilai yang seterusnya ialah nilai kegigihan.
Okey, kat mana nak tengok nilai kegigihan ni? Peristiwanya apabila Farhani gigih menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk menyelamatkan diri dan rakan-rakannya daripada menjadi orang tawanan tentera Komando Kaukasus. Jadi dia gigih. Dia hadap juga apa juga cabaran untuk menyelamatkan diri semasa menjadi tawanan. Tawanan Komando Kaukasus. Komando Kaukasus ni king lah ni. Kepala jahat ni orang panggil lah, ketua. Jadi Cikgu, dia maksudnya cikgu nak tanya, maksudnya dia dah kena tawan ya cikgu? dia dah Farhani kena ni. tawan, dia dah kena tawan dan semasa berada dalam tawanan, dia berjumpa dengan yang kena tangkap mula-mula tu, yang hilang tu. Siapa? Jongkok. Yang hilang tu. Kim Yong. Okey, betul. Okey, jadi kita akan lihat aspek pengajaran. Okey, apa itu pengajaran? Definisinya ialah peringatan atau nilai daripada peristiwa dan tindakan seseorang. Sama juga dengan watak perwatakan, cikgu cakap tadi, melalui watak perwatakan ni kita boleh create macam-macam. Dia sebenarnya kalau kita faham satu je watak, kita dah beritahu dah persoalannya apa, nilainya apa, pengajarannya apa. Mungkin kalau nilai, kita kena tambah perkataan nilainya ialah macam mana. Tapi kalau untuk pengajaran, soalan pengajaran, kamu kena tambah perkataan kita hendaklah, kita mestilah menjadi seorang yang apa dia. Okey, untuk memudahkan lagi pemahaman, nak bagi kamu faham lagi, kita tengok pada slide yang seterusnya. Apa pengajaran yang terdapat pada novel Komando ni? Okey, kita tengok pengajaran yang pertama. Kita tidak seharusnya berdendam dengan seorang yang pernah menyakiti kita. Jadi kita tengok perkataannya berdendam. Boleh je sebenarnya kalau kita jadikan berdendam itu sebagai perwatakan Farhani. Contohnya macam mana? Farhani seorang yang tidak berdendam kerana Farhani ni tidak dilayan dengan baik oleh Kim Yong, tetapi dia memilih untuk tidak berdendam, malah menolong Kim Yong untuk keluar daripada kerajaan apa? Azira? Kerajaan Kaukasus. Kerajaan Kaukasus, kerajaan kumbang yang sangat zalim itu. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Betul. Cikgu minta Naim bacakan. Okey, yang ni ke cikgu? You baca balik. Kita tidak seharusnya berdendam dengan seseorang yang pernah menyakiti kita. Farhani tidak berdendam dengan Kim Yong, walaupun Kim Yong pernah bersikap sombong dengannya. Farhani lebih memilih untuk memaafkan Kim Yong. Ada typo sikit kat situ. Boleh tolong betulkan? Boleh lah. Okey, cikgu dah. Okey, pergi ke slide yang seterusnya. Slide seterusnya. Sekejap cikgu Boleh. Okey, kita tengok kepada pengajaran yang kedua. Kita hendaklah gigih menempuh sebarang cabaran dan dugaan. Sama kan macam yang nilai tadi. Okey, jadi kita tengok contoh peristiwanya. Farhani gigih berdepan dengan berbagai-bagai cabaran seperti peristiwa dia terpaksa menyelamatkan diri daripada menjadi tawanan tentera Kaukasus. Farhani dan rakan-rakan gigih berikhtiar untuk pulang ke pangkuan keluarga masing-masing dengan selamat. Pengajaran yang seterusnya, kita mestilah bekerjasama dalam menyelesaikan sebarang masalah. Contoh, Farhani dan rakan-rakannya bekerjasama dengan Bara dan Dara Merah untuk menewaskan Komando Kaukasus.
kalau kamu semua nampaklah perasan, cikgu bagi ni semuanya dari sudut aspek watak utama. Perasan tak? Semua cikgu ambil Betul Farhani. Sebab tu kalau kamu fokus je kepada satu watak, kamu faham betul-betul, kamu dah boleh jawab persoalan, dah boleh jawab soalan nilai dan pengajaran. Boleh? Boleh dengan satu watak je cikgu kan? Boleh jawab Boleh semua. je. Ya, betul. Okey, kita teruskan kepada ni aktiviti yang terakhir, latihan pengukuhan untuk hari ini. Jadi cikgu dah sediakan kuis Kahoot dan juga kuis Nak daripada jawab kuis cikgu, nak jawab kuis. boleh cikgu bagi kamu masa dan kamu jawab, boleh? Boleh? Boleh. Tandalah jawapan kamu tu, saya takut saya tak boleh nak akses lah. Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Okey, jadi cikgu tinggalkan kamu jawab kejap lah. Berapa minit? 5 minit boleh? Cukup? Okey cikgu, boleh. Sebab saya Boleh rasa cikgu, 5 minit. senang je. Soalan dia sikit ke banyak cikgu? Kalau Azira dengan Naim fokus daripada awal sampai dah sekarang, saya yakin semua boleh jawab. Okey? Okey. Okey, cuba dulu saya tinggal. Jawab dengan santai tapi seriuslah sikit. Okey, bagi betul semua. Cikgu nak tengok ni macam mana ni, faham ke tak faham ni? Cuba buka, Naim buka. Boleh jawab sama-sama, cikgu pun boleh tengok. Boleh jawab tu? Azira, jawapan dia apa Azira? Jawapan dia. Rani. Apa? Yang mana? Bara. Bara. Itu soalannya Yeay. Naim dah tayangkan. Kita jawab bersama-sama sebab saya takut Kencana yo. Azira. Okey, kita teruskan kepada Mana dah hilang lah cikgu. seterusnya lah, soalan seterusnya. Ataupun boleh buka. Dia macam mana ni cikgu? Nak tekan benda tu ni? Tekan ni Boleh. Oh, 200 mata. Yeay. Cikgu. Okey. Cikgu Sarimah kan nama dia. Cikgu Sarimah. Oh lah salah lah. Oh, Azira jawab yang mana? Azira jawab yang Kahoot Oh cikgu suruh jawab yang mana dulu? Tak apa. Yang mana-mana sebab cikgu dah sediakan 2. Jadinya kamu jawab. Ni Azira, kita jawab sama-sama lah Azira. Ni. Okay, ni. Apa ni Azira jawapan dia? Okey. Tak tahulah. Tadi saya baca tadi. Secara endorphin. Kan cikgu? Awak jawab yang kita. Saya jawab benda lain punya. Okey. Okey. Ni Azira, apa jawapan dia ni? Rakan sekelas Farhani yang hilang semasa mencari kumbang. Kim Yong kan? Kim Yong ke Haikal? Kim Yong soalan sekali ni kalau salah lagi ni memang cikgu bagi denda. Suruh salin 10 kali. Yeay, Kim Yong. Apa soalan nombor 1 tadi Naim? Tak apalah, biarlah abaikan. Okey, ni. Belum. Bonus round nak Azira. Biasanya cikgu word lah cikgu. 50 mata. Cikgu 50 mata dapat apa? Cikgu, Azira dah dapat banyak ayam dah cikgu, ayam panggang. Dia katakan tak menarik. Bagus. Rama-rama ke kumbang? Rama-rama lah Azira. Kumbang ke? Kumbang. Rama-rama. Tak fokus. Rama-rama. Kumbang. Okey, kita kumbang cikgu Oh, kumbang. Okey. Siapa Zira?
Alamak. Siapakah yang telah menghendaki Kopera? Yang watak antagonis tadi. Watak antagonis Merah tadi. kot. Merah kot. Merah. Ha. Kita cuba merah tau. Kalau salah kau salah tau. Kan dah sebut tadi Azira. Apalah Azira. Oh, ada ini. Tadi. Saya dah cakap tadi bintik dia buat merah pula. Kan dah salah, dah rugi. Rugi ayam. Okey, cuba lagi. Apa tu manyat? Ayat. Kan. Okey, watak Ibu Farhani ialah siapa? Oh, ni yang saya tadi. Salimah. Tengok Puan Salimah. tu, cuba fikir Salimah tu bukan ibu dia lah. Tu makcik dia Salimah tu. Cikgunya Salimah tadi. Cikgu dia. Itu jawapan dia Asma. Naim Asma. Asma. Okey. Farhana kan? Fawani lah. Fawarni. Fawarni cikgu fizik kita lah. Tengok tu dia main-main pula nama cikgu dia. Okey cikgu. So, sorry cikgu. Farhani cikgu. Sorry cikgu. Ada belakangnya I. Mesti I punya. Cikgu jangan report kat cikgu Fawarni tau. Cikgu jangan report cikgu. Kita takut dengan dia. Kita ada berapa soalan Saya lupa lah. Satu lagi cikgu, dah habis dah. Okey. Salah. Tengok tu. Naim ni kan dia main-main juga kan. Cepat. Okey, Farhani telah hilang dan masuk ke? Ni soalan ni agak tentu kan. Okey. Ke rumah Usang lah. Rumah Uzang? Kan dia pergi rumah Usang tadi. Apalah. Tu pun tak tahu. Salah lah. Dia tak hilang kat rumah Usang. Dia masuk tu dia salah tak pula. dekat ni. Dia masuk ke dunia kumbang. Last Azira, apa ni? Jawapan dia ni? Puteri. Puteri kan? Puteri kot. Puteri. Bismillahirrahmanirrahim. Puteri bukan watak yang baik ke? Ya. Alah. Salah. Kan saya cakap King kepala jahat ni siapa tadi? Saya cakap King kepala jahat ni. Komander Caucasus. Komander yang baik nak tolong. Tapi dia lah yang ketuanya penjahat. Okey, terima kasih untuk jawab soalan hari ini. Mungkin boleh saya nak tengok refleksi sikit. Buat dekat Padlet boleh tak? Saya ada share link. Boleh Naim tolong bukakan? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Saya bagi masa 2-3 minit untuk tulis refleksi pembelajaran hari ini daripada Cikgu Azira. Sesi pembelajaran dengan Cikgu Azira sampailah sesi pelajaran saya. Macam mana, rasa faham ke dengan lirik lagu, dengan komik, rasa seronok tak ada buat kuis dengan saya dan Cikgu Naim, ada sesi soalan jawab ke? Cikgu bagi masa cuba buat. Azira, boleh ke Azira?
Kat mana cikgu ya? Tak jumpa lah. Mana saya nak type cikgu? Tolong cikgu. Azira tak boleh type ke? Kejap Saya nak tengok tu refleksi masing-masing macam mana untuk sesi pembelajaran hari ini. Okey, cuba Azira tengok saya dah hantar tu secara personal. Boleh ke? Cikgu boleh. Okey cikgu, terima kasih sekejap ya. Boleh ke Azira? Mana Azira? Atau Azira tengah menaik? Nazira tu bukan betul, nanti dia pergi makan ayam dah tu. Puasa-puasa pun nak makan ayam. Okey, itu dah ada. Boleh cikgu. Puasa lah. Pandai je. Okey, jadi saya bacakan refleksi daripada Naim dulu. Saya faham dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih Naim. Maksudnya Naim faham dari Cikgu Azira, Cikgu Kamil dan saya sendiri. Betul ke Naim? Betul cikgu. Naim rasa membantu tak komen dari Cikgu Kamil dan juga lirik lagu yang disediakan oleh Cikgu Azira? Membantu cikgu, senang nak faham. Baiklah, Alhamdulillah. Untuk Azira, refleksi dari Azira, pembelajaran yang menyeronokkan. Saya faham dari awal hingga akhir cerita ini. Terima kasih sama cikgu. Baiklah, sama-sama. Jadi saya kira pembelajaran hari ini mendapat feedback yang positif lah dari kamu semua. Okey, jadi inilah kerja rumah kamu untuk hujung minggu ni. Jadi kalau kamu tengok cikgu cakap, senaraikan nilai yang terdapat pada watak sampingan novel tawanan Komander Kaukasus. Jadi nilai watak sampingannya siapa? Kita boleh ambil banyak. Kita boleh ambil kawan-kawan Farhani. Kita boleh ambil watak antagonis Kim Yong. Kim Yong pun boleh. Watak Kumbang pun boleh. Watak Puteri tu pun boleh. Jadi senaraikan, tak kisah nilai tu nilai yang baik ataupun tidak, cikgu nak kamu senaraikan sebanyak yang mungkin. Sebab ni kan homework. Jadi senaraikan, kalau kamu rasa ada 10, senaraikan 10 berserta dengan contoh. Boleh? Boleh cikgu, kalau satu je boleh cikgu, kalau jumpa satu je. Kalau boleh cikgu nak lebih daripada 1, 5 ke, memang confirm akan lebih. Sebabnya contoh, okay, kita ambil 1, cikgu bagi contoh 1 je. Watak Ibu Kim Yong. Nilai apa yang kita dapat tengok? Dia kan risau sangat dekat anak dia. Ambil berat boleh ke? Nilai ambil berat boleh, nilai penyayang sebab prihatin akan kehilangan anaknya dan nilai yang seterusnya. Untuk watak ibu sahaja kita boleh pilih bersyukur. Kasih sayang, boleh cikgu. Hadi ni sebabnya Kim Yong ni dikelilingi dengan sahabat-sahabat rakan-rakan sekelas yang sangat ambil berat tentang dirinya. Macam tu. Boleh. Okey, tu je kerja rumah kamu untuk minggu ni. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Minggu depan? Boleh? Boleh. Boleh cikgu, baik cikgu. Buat dalam buku apa cikgu? Buku Komsas. Dekat bahagian belakang kan, biasa kan cikgu dah asingkan latihan dengan nota. Buat dekat bahagian latihan. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu, baik. Boleh. Jadi cikgu tutup dululah untuk sesi pengajaran pada petang ini. Terima kasih. Kamu semua boleh tutup. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.